Okey. Dalam cara saya menganalisis, saya bukalah rahsianya supaya orang tahu. Dalam hidup kita ni, kita ada dua paksi. Paksi menegak, kelas atasan, kelas menengah, kelas bawahan. Paksi mendatar, luar bandar, dalam bandar, lelaki, perempuan, tua, muda. Jadi, kalau kita melihat sebarang hubungan politik dan kuasa dan sebagainya, kedua-dua paksi ini akan sentiasa bertemu. Jadi kalau saya lihat apa yang berlaku di sekarang ini, itu yang saya katakan antara generasi itu yang tua, yang muda lagi, itu yang vertikal. Yang horizontal, parti politik ni, parti politik itu, dia sama aja status itu, parti politik. Jadi dalam konteks Malaysia yang kita tahu, kita dapati bahawa semenjak gagalnya BN berkuasa, ruang kepimpinan sudah terbuka luas. Dia tidak lagi tersimpul pada Perdana Menteri yang berpartikan UMNO. Jadi kekuatan kerajaan dan pemimpin itu semuanya bergantung pada UMNO dan orang UMNO yang menjalankan. Walau kabinet pun 80% UMNO, walaupun ada MCA, MIC. Tetapi selepas 2018 itu semua terbuka luas. Dia tidak ada lagi UMNO saja, satu parti saja. Jadi apa yang kita dapat? Lagi banyak parti, lagi banyak pemimpin. Jadi pemimpin ini masing punya pendirian masing-masing dan mereka juga ada personality. Tetapi akhirnya kejayaan mereka itu bukan bergantung pada personality, bergantung kepada sokongan orang ramai. Jadi macam mana nak menarik sokongan ramai ni? Ada yang kata personality. Jadi nak menarik orang di atas, menarik orang di bawah. Itu yang saya maksudkan hubungan vertikal itu. Macam mana? UMNO, ini kita beri sejarah ya. UMNO ni dibesarkan dalam keluarga. Orang Melayu tak ada lagi parti politik, UMNO tak ada lagi, tapi keluarga orang Melayu ada. Jadi contoh yang paling terbaik pada saya lah, masyarakat Negeri Sembilan dengan adat parti, ia dibesarkan oleh keluarga. Bila UMNO datang, dia terus masuk. Itu sebabnya sehingga pilihan raya lalu, Negeri Sembilan, UMNO tetap berkuasa. Dari segi pengundi dan mengapa? Faktor adat itu dimasukkan faktor kekeluargaan. Jadi ini yang orang tak nampak. Pada saya, analisis tentang bilangan berapa undi apa ni tak penting pada saya. Tapi bagaimana undi itu boleh dihimpunkan, ditimbun tamah dan dipertahankan. Resilient itu, ketahanan itu. Jadi dalam politik ini, yang penting adalah membina ketahanan itu. Ketahanan itu maknanya parti PAS boleh tak bertanding dengan kawasan Negeri Sembilan adat? Tak boleh. Sebab dia tak ada ruang nak masuk dari segi keluarga. Sebab dia ikut surah. Surah tu dah ada keluarga dah. Jadi di Sembilan ni PAS tak kuat. Saya tak pernah lah tengok PAS sampai 5-6 kursi kan. Satu kursi pun untung. Jadi kalau saya nak bandingkan politik Melayu, itu yang saya nampakkan di peringkat bawah ini. Jangan sebut lagi ketua. Di peringkat bawah ni, dari segi vertikalnya yang bawah ni, dia pergerakan di bawah ini digerakkan oleh keluarga ataupun kerana mereka ni tidak menerima apa-apa ganjaran. Kebanyakannya volunteer. Jadi dan hutang budi. Berdasarkan prinsip hutang budi. Kita berhutang lu anak kau dapat beasiswa, dia bagi lu orang UMNO, scholarship, semualah menjadi. Jadi perbincangan kita hari ini mengenai politik ini di peringkat bawah akan bertanya. Sebab ahli politik dah bertukar tokoh teknokrat macam Mansur Osman dan tokoh korporat macam Tok Mat. So jadi dah tukar. Bila tukar pimpinan, jadi ini UMNO ni, bentuk pimpinan Melayu pun bertukar. Pimpinan Melayu bukan hanya cikgu sekolah lagi dah. Walaupun cikgu sekolah masih berperanan di peringkat bawah ini. Menguasai kampung, Jadi yang korporat ni dia tahu bagi perintah aja ataupun melaksanakan pimpinan yang besar. Jadi kepimpinan Melayu sekarang ada 3. Guru, teknokrat, korporat. Dan semua dia different
kelas. Kelas atasan, kelas menengah, kelas bawahan. Dan pengundi ini kelas mungkin B40 ke dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihatkan pertembungan antara orang seperti KJ berkelulusan tinggi, jadi menteri, keluar pun dia belum tentu dapat apa-apa. Orang tak pilih dia. Orang yang dengar keluar sekejap, tak mengundi ataupun tak mengundi di satu kawasan. Dan dia didengar oleh semua orang. Dan bila dalam bahasa Inggeris, ramai yang bahasa Melayu tak faham. Dan ramai orang Melayu tak mengikuti ini kerana ilmu di universiti pun ada ilmu berbahasa Inggeris dan ilmu berbahasa Melayu. Jadi ini semua adalah polarisasi yang berlaku dalam sejarah kita. Jadi dalam politik, pimpinan sama ada Hamzah ke, apa parti dia. Kemudian Mahyudin, Haji Hadi, Dr. Syamsuddin dan Saifuddin Abdullah. You bayangkan dalam pimpinan kerajaan, dalam pimpinan perbankan dan kerajaan sekarang, ada 15 bekas kabinet minister. Yang saya kira lah, mungkin saya salah, tapi 15 orang. Semuanya bekas ahli ataupun anggota kabinet. Bayangkan tu. Betul hebatnya politik Malaysia ni, kematangannya itu. Semuanya sudah memerintah. Jadi, bila PH masuk, menteri baru, siapa nak latih? Yang melatih menteri baru ialah civil servant. Tanpa civil servant, peralihan kuasa tidak berlaku. Jadi politik Malaysia itu jangan lupa tentang kuasa penjawat awam ni. 1.5 million penjawat awam. Ni undi dan juga orang berkuasa. Menteri masuk, siapa yang mengajar dia? Duduk, makan, pakaian, macam tutorial lah. Socialization process pentadbiran awam. Jadi jangan lupa, bila sebut politik Malaysia, jangan lupa bahawa elit ini sebenarnya dibina daripada pengetahuan memimpin yang diajar atau diberikan atau diturunkan oleh penjawat awam. Jadi dalam satu hierarki itu ada penjawat awam, satu lapis. Jadi pemimpin politik ke, yang korporat ke, yang teknokrat ke, yang guru sekolah ke, ada satu baris lagi penjawat awam. Jadi kalau kita lihat politik Malaysia ni, hebatnya itu ialah kerana kompleksiti berlapis-lapis ini. Itu sebab saya kata politik Malaysia ni politik kuih lapis. Sebab dia berlapis-lapis. Kalau you tengok, daripada korporat, teknokrat, guru, sebelum guru apa? Civil service, penjawat awam. Yang bawah sekali siapa? Orang undi. Jadi tetapi semuanya, apakah pergerakan ekonomi mereka ni? Semuanya yang atas, yang bawah nak jadi kelas menengah. Itu dengan cara anak doktor ke, lawyer, engineer. Ini semua cita-cita mobiliti sosial nak jadi kelas menengah. Dan inilah pemimpin kena fikir. Macam mana nak memastikan harapan untuk jadi kelas menengah ni dapat direalisasikan. Tak kira apa parti. PAS ke, DAP ke, semuanya menjanjikan bahawa anak you akan jadi doktor ke, lawyer ke, dan bagilah undi tu. Jadi undi pada mereka itu ada berkait dengan ekonomi, ada jelas. Kepimpinan politik. Jadi bila kita tengok orang nama-nama besar ni quote-unquote berkelahi kan, sebenarnya orang ramai tak risau. Sebabnya orang ramai melihat akan selesai. Mereka terpaksa selesaikan. Itu cara mereka berfikir. Mana ke pergi surau ke masjid ke, dia akan kata dia kena selesai lah. Semua dah jadi menteri. Ini kenyataan-kenyataan yang saya dengar sendirilah. Bila saya ni selalu juga ditanya di masjid ke surau, ini hal politik ni tak boleh lupa. Jadi bila ditanya, dia akan jawab. Saya juga bertanya, tak risau ke kita ni pergolakan? Dah mari daripada dulu zaman Mahathir dengan Musa Hitam dengan Tengku Razali, ini lagi besar kata dia. Ini tak besar ni. Ini Perdana Menteri lawan Timbalan, lawan Menteri Keuangan. Ini siapa dia sekarang? Hamzah ni Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Mahyudin Perdana Menteri, dia nak lagi Perdana Menteri. Yang lawan tu Anwar. So jadi saya rasa pengundi dan orang ramai lebih logikal dalam memahami pergolakan ini. Jangan kita
remehkan pengetahuan mereka dan kematangan mereka. Ada orang tanya, mana orang muda? Orang muda dia dapat cerita pada orang tua lah, saya kata. Dan mereka akan cepat lagi belajar daripada orang muda dulu. Tapi guru tu tetap ada. Jadi jangan lupa, guru ni masih ada walaupun tidak berkuasa seperti dulu. Dan teknokrat tetap berkuasa, mereka ni supply duit. Dan juga kemahiran. Korporat ni provide organizational ability yang besar. Jadi maknanya negara. Jadi, tapi semuanya bertemu di satu tempat namanya parlimen. Di situlah kita dapat lihat performance mereka. Layak menilai itu prestasi mereka dalam parlimen itu. Kita sekarang dah boleh dengar dia orang bercakap, nanya soalan apa semua kan. Jadi pada saya rakyat ni jauh lebih matang daripada apa yang sekenal dulu lah.